Sedangkan dekat rumah dia tu ada mayat awet dia guys. Tapi dia buat macam tak ada apa guys. Dan kalau korang nak tahu bila perempuan tu meninggal guys, kau tahu apa lelaki tu buat? Lelaki tu dia balut dengan satu kapet dan dia letak dekat penjuru rumah. Dan kau tahu dia timbuskan mayat awet dia tadi tu dengan timbunan mainan guys. Korang rasa betapa kejamnya dia tu kan? Tapi yang lagi pelik guys, benda tu bertahan selama 5 hari. Yang di mana 5 hari tu, kau tahu tak, lelaki ni buat macam tak ada apa guys. Dia buat macam hidup macam biasa. Sedangkan dekat dalam rumah dia tu, dekat rumah sewa dia tu, dekat Bali, ada mayat awet dia. Tapi dia buat macam tak ada apa guys. Dia hidup macam biasa kan? Keluar pergi makan, balik mandi, tidur macam biasa. Sedangkan dekat rumah dia tu ada mayat awet dia guys. Tapi dia buat macam tak ada apa guys.